Ini parah ni. Leher dah siap dah. Tapi macam mana nak jahit kerut lengan untuk baju plus size ni? Ni je lengan dia ni. Korang rasa macam nak jahit? Jom saya tunjukkan. Ketakutan newbie, cantum lengan tak ngam pada badan dan akan jadi kedut-kedut. Tapi sebenarnya ada tips. Anda kena pastikan ini depan, ini belakang Okay, ini depan dan belakang. Anda ambil, lipat dua. Okay, saya ajar tip dia. Lagi-lagi untuk orang plus size ni jadi satu kerisauan. Okay, ini adalah puncak bahu dia. Anda snip. Okay, so sekarang snip ni dia adalah kawan yang akan bertemu dengan tengah. Lengan ni pun dia ada tengah juga. Anda kena lipat dua dan dapat yang tengah. Selepas itu anda kena jahit daripada bahu atas. Ini bahu ya. Ini bahu. Kita akan jahit dari sini. Ramai yang dah jahit baru dia perasan lengan dia tak ngam. So saya ajar anda macam mana kita nak matchingkan dulu. Daripada tengah ni, okay, anda anggarkan buat macam ni je. Jahit kasar je. Bukan jahit kasar, jari kita ni sebagai tanda kita sudah menjahit. Tarik. Wah, nampak? So dia boleh ngam macam ni. Jom kita jahit. Okay, kita akan jahit daripada atas bahu, basi sekadar setengah inci. Setengah inci tu sebenarnya kita dah buat masa kita buat pola. Tapi kalau anda ada mesin macam saya ni, dia ada jarak dekat sini, dia ada nombor. Okey, dia ada nombor setengah inci kat situ. Okey, jahit macam ni tapi jangan tarik kain bawah dan atas pun sama. Jangan tarik. Kita biar dia jalan smooth je. Tengok saya buat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kalau newbie, mungkin dia akan jarum dulu kan. Sekejap saya tunjuk kalau jarum. Tengok jari saya. Kita tak tarik. Kita hanya jalankan. Atas ni jangan tarik. Kalau tarik melengkung. Kita jalan je. Jalan je. Setengah inci. Tapi bahagian yang paling susah kat mana tau? Kat lengkung ni. Kat lengkung. Sebab lengkung ni, tak perasan nampak? Dia ada berlawanan ya. Satu, belah badan dia pergi ke kanan. Belah lengan dia pergi ke kiri. Yang ni dah satu pertembungan. Dua hala. Jahit slow-slow. Okey. Dah sampai hampir lengkung tu, barulah kita adjust bagi sama. Tapi jangan tarik. Still kita hanya membantu untuk dia jahit dengan tenang sahaja. Nampak? Sampailah ke hujung ni. Nampak? Ini hujung ni dah sampai. Okey, anda betulkan. Tarik sikit. Tarik untuk apa? Untuk seimbangkan sahaja. Sebab bila kita tarik ni, anda kena tahu kadang-kala atas masih lagi banyak lebih, bawah masih lagi kurang. Tapi bila kita tarik, dia jadi sama. Tapi bila kita lepas, tetap masih lagi bawah kurang, atas lebih. Oleh itu anda kena imbangkan semasa menjahit. Iaitu sekarang ni apa yang jadi? Lengan terlebih. Lebih tak banyak pun. Dia kembung disebabkan basi pada kebiasaannya. Jahitlah setengah inci. Saya tak tarik ya. Tadi je mula-mula saya tarik. Sekarang saya imbangkan dia punya gelembung. Kita jahitlah sendiri. Okey, bahagian sebelah kita dah jahit. Kemudian benda yang paling penting adalah untuk kita tengok ada kelepek tak berlaku di sini. Okay, ada kelepek. Kelepek tu macam mana? Kelepek tu kedut-kedut tu. So dia tak ada. So ni clean. Saya tunjukkan cara kalau pakai jarum pula. Okey, untuk pakai jarum, sebenarnya saya dah lama tak guna teknik pakai jarum ni. Anda kena halakan bucu bertemu dengan bucu sisi badan, bucu sisi lengan, jarum. Lepas anda jarum bucu tu, anda tarik. Okey, imbangkan atas dan bawah. Kejar tengah dia pula. Cari tengah dia. Ni teknik jarum lah. Okey, ni tengah dia kan. Okey, kita tarik tadi. Macam tu. Ni tengah dia. So, kita imbangkan tengah dia pula. Okey, tengah kita dah dapat. Seterusnya kita imbangkan bahagian atas pula. Ni kena imbang je lah. Sebenarnya anda boleh adjust sendiri. Anda tak pakai jarum pun boleh. Satu masa saya doakan semuanya mudah untuk yang baru belajar bersama dengan saya ni. Okey, ni salah satu cara lah. Lepas tu anda jahitlah keliling. Saya tak buat video tutorial cara jahit. Ini satu gambaran je yang anda kena fikirkan. So saya jahit sampai siap pula. So ini adalah hasilnya bila kita dah siap. Cuba tengok, ini hasil di sebelah kanan. Tak ada kedut Ini basah tadi saya iron. Kita tengok belah belakang pula. Okey, ni belah belakang. Okey, tak ada kedut. Kita tinggal jahit belah sisi. Okey, ni sebelah kiri dia pula. Jom tengok sebelah kiri. So, apa pendapat anda tentang teknik jahitan ini? Ni khas untuk newbie lah. Bagi siapa yang nak belajar lebih banyak tentang jahitan, anda boleh follow saya. Dan bagi siapa yang nak cepat dan mudah buat kerja, why not cuba dapatkan satu buku dari Jam Terbang. Buku ni terjual lebih daripada 20,000 unit. Dan ramai yang cuba dan menjadi bajunya. Ada yang buka kedai, ada jahit baju family sendiri. Dan dia ada dua jenis. Anda boleh dapatkan buku, boleh masuk juga kelas online. Dalam kelas online, kami akan bimbing anda daripada ukur, buat pola, menggunting kain dan menjahit sampai siap bersama dengan group support. So tunggu apa lagi? Boleh pilih salah satu, klik link di bawah ataupun pergi ke bio. Kalau nak tengok video seterusnya, tekan butang follow dan save.